Okay, bagi pesakit stroke yang tangannya long line sebegini, dengan menggunakan terapi Dr. Kisiki, kita lekatkan electropad dekat bahagian bicep dan dekat sebahagian ini. A, B. Okay. Program yang kita gunakan adalah program 6. Masa yang saya tetapkan 5 minit dan saya start. Dan lihat pada penggerakan tangan saya. Intensity yang seterusnya, perhatikan pada penggerakan tangan saya. Ia menarik ke atas dengan sendiri. Okay. Dan saya biarkan selama 1, 2, 3 saat dan saya pause. Bagi pesakit stroke, dia akan turun dengan sendirinya. Dan kita rehat seketika, kita mulakan lagi. Dia menarik secara perlahan, naik ke atas, biarkan selama 1, 2, 3 saat dan kita stop, dia akan turun semula. Teruskan lagi. Dua, tiga dan kita stop. Anda boleh ulang penggerakan ini mengikut pada kita punya keselesaan.